Biar betik. Ada tebuan yang boleh cas tenaga elektrik guna cahaya matahari. Hang buat pedia tengah kembang tu. Cah bateri lemak. Awal tak kalut. Ini ialah tebuan oriental. Nama saintifik dia Vespa orientalis. Tebuan ni banyak hidup kat kawasan beriklim panas dan kering, macam belah-belah Mediterranean, Timur Tengah, Afrika Utara sampailah ke Asia Selatan. Biasanya dia buat sarang dalam tanah, dinding atau batang pokok. Tebuan ni buru serangga lain, lagi-lagi lebah madu. Tapi dia tak makan pun. Serangga yang dia buru tu dia bagi larva dia makan. Tebuan dewasa lagi suka makan madu, nektar bunga dan buah. Tebuan ni memang lain daripada yang lain. Bahagian kuning kat badan dia tu bukan biasa-biasa nah, tapi guna untuk serap cahaya matahari. Dia ada pigmen khas untuk ubah cahaya tu jadi tenaga elektrik, macam panel solar. Tenaga tu dia guna sebagai tenaga tambahan. Tank korek lubang nak buat sarang. Memang power no horror. Tak macam tebuan lain yang aktif waktu pagi dan petang. Tebuan ni aktif pada waktu tengah hari rembang. Time panas lik-lik dia buat kerja.